Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera kepada penonton JRY News Channel. Selamat datang ke channel ini, channel yang membincangkan berita-berita politik yang berfakta, berimbang, dan mudah difahami. Kita teruskan berita malam ini, kali ini tentang pendedahan mengejutkan dalam perbahasan RCI tabung haji. Tabung haji kembali menjadi perhatian selepas timbul dakwaan bahwa tabung haji pernah membuat pelaburan dalam sebuah syarikat yang dikaitkan dengan kontroversi Jolo. Perkara ini pastinya menimbulkan persoalan besar dalam kalangan pendeposit. Bagaimana keputusan pelaburan tersebut dibuat? Siapa yang bertanggung jawab? Dan yang paling penting, adakah uang pendeposit tabung haji benar-benar terdedah kepada sebarang risiko? Sebelum kita meneruskan berita ini, pastikan Anda menonton sampai habis, karena di ujung berita ini terdapat penerangan daripada Menteri Keuangan II Kabinet Malaysia. Kita teruskan. Dalam perkembangan berkaitan, isu ini turut disentuh dalam perbahasan di Parlimen dan menjadi antara perkara yang perlu dilihat berdasarkan fakta serta rekod rasmi, bukannya semata-mata dakwaan atau persepsi politik. Apa yang rakyat mahu ialah kebenaran yang jelas. Jika benar berlaku pelaburan, kita mahu tahu bila ia dibuat, berapa nilainya, siapa yang meluluskan, dan apakah hasil akhirnya. Pada masa yang sama kita juga perlu berhati-hati supaya tidak membuat kesimpulan sebelum semua fakta dan dokumen dikemukakan. Jadi persoalan utama sekarang ialah apa sebenarnya yang berlaku kepada pelaburan tabung haji dan sejauh mana kaitannya dengan syarikat yang dikaitkan dengan Jolo. Ikuti ulasan ataupun penjelasan daripada Menteri Keuangan II Malaysia di bangunan Parlimen pada hari ini. Putrajaya Perdana terus berada di bawah kawalan Jolo melalui UBG. Dalam satu laporan berkaitan dengan kes SRC International, pertukaran pemilikan ini berlaku pada 13 April 2015. Sebelum itu dalam kes mahkamah tersebut dikatakan bahawa pihak yang berkuasa ke atas Putrajaya Perdana ini adalah Jolo. Jadi saya nak minta penjelasan sebenarnya siapakah pemilik cendana pada waktu itu, dan bagaimana ataupun apakah yang mendorong keputusan untuk membeli Putrajaya Perdana ini dengan cendana. Terima kasih. Perhubungan kaitan Putrajaya Perdana dengan Jolo yang dibangkitkan oleh YB Mua dan Putrajaya dan Port Dickson, saya ingin jelaskan berdasarkan dua rekod, iaitu prosiding mahkamah dalam kes SRC International yang telah muktamad di Mahkamah Persekutuan pada 2022 dan penilaian fakta terhad yang dijalankan pada 2023. Menurut keterangan bersumpah Datuk Rosman Abdullah, pengarah Putrajaya Perdana, SRC International telah menyalurkan 170 juta ringgit kepada anak syarikat Putrajaya Perdana dalam 3 peringkat antara Julai dan Ogos 2024. Keterangan beliau, sebagaimana direkodkan di mahkamah, selagi jualan syarikat itu oleh UBG sebelum selesai, dan ia hanya selesai pada 13 April 2019, Putrajaya Perdana terus berada di bawah kawalan Jolo melalui UBG.